Wadah ni best kalau kita berbuka dengan family ramai-ramai, makan seafood fresh pula tu. Jom kita try shell out. First thing first, korang masukkan bawang merah yang telah dikisar, bawang putih pun yang dikisar, campuran cili merah dan hijau pun yang dikisar, dan kita letakkan cili bawang dan kacau. Lepas tu korang masukkan halia yang telah ditumbuk, pesto tom yum, sos tiram, sos cili, kicap, sos tomato dan juga serbuk serai daripada serai Malaya. Lepas ni tak payah susah pergi semak belakang tu cari serai. Serai sekarang dalam bentuk serbuk, ada di mana-mana market. Next, korang masukkan gula dan garam yang secukupnya dan masukkanlah segala seafood korang. Masukkanlah lala, kupang, udang, ketam, sotong, ikut korang lah. Dan korang masukkan sayur-sayur juga supaya lengkap lah. And kacau sampai semuanya hingga sebati. Last sekali korang masukkan tomato dan siaplah shell out kita. Shell out ni memang sesuai untuk kita nak makan beramai-ramai. Family yang besar-besar memang puas hati. Ada nasi panas, shell out sedap-sedap. Memang sedap lah guys. Selamat mencuba dan selamat berbuka.